Riak. Walau Okay, abang, kakak-kakak tak berani nak bawa motor yang 2 roda ataupun e-bike yang 2 roda. Kita ada e-bike 3 roda. Datangkan dengan bateri 48 volt. So dekat sini kita ada signal kiri kanan. Ada horn. Digital meter kita kasih sekali. Ada drive dan juga reverse mode. Dan juga ada 3 speed berbeza. Dapat sekali dengan dia punya brake. Dia brake tangan, bawah dia brake kaki. Nak on ada 3 cara. Boleh pakai keycard. Okay. Boleh pakai kunci. Boleh pakai keyless. E-bike ni dia boleh tampung sehingga 250 kg. Boleh muatkan 2 orang dewasa dan juga seorang kanak-kanak. Kita bagi 2 kompartmen, satu dekat bahagian depan. Tak cukup besar. Kita pergi kat bahagian belakang sini. Siap boleh. Kunci lagi. So macam mana? Puas hati tak puas hati dengan e-bike ni? Mana lagi korang nak dapatkan e-bike macam ni? Mestilah dekat Al-Fatih Toys Cheng Melaka. Ciao.